Okey, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dendam Seorang Madu episod ke-27. So, jom kita tonton. Awak sekejap. Awak sabar. Sabar awak. Tak boleh sabar. Awak lantik Akif jadi CEO sebab awak langsung tadi percaya dekat saya kan, tapi bukan sebab siapa keturunan yang sah untuk pegang harta ni, betul? Bukan macam tu. Bagilah saya jelaskan dulu. Saya tak nak awak salah faham. Masalahnya saya memang dah salah faham sekarang ni, Rahana. Dengar dulu. Awak jawab dulu soalan saya. Kenapa bukan saya? Kenapa Akif? Kenapa bukan saya? Sebab awak lembab, Faris. Senang je. Macam koyak Faris sekejap. Okey, ni susulan daripada episod yang mana CEO syarikat sejak siapa? Hanum dipecat. Jadi board of director semua dah sebulat suara. Hanum dah pecat lah, tapi nak kena ada pengganti kepada Hanum. Jadi mungkin Faris ingat dia lah yang patut jadi mewarisi ke gitulah, jadi pengganti ke yang sesuai ke. Tapi bila saya tengok scene ni, saya tengok macam seolah-olah macam Rihanna lah yang menentukan jawatan sesiapa yang pegang syarikat lah, CEO. Jadi macam mana Rihanna boleh jadi macam daripada seorang, orang tengok dari awal episod seorang Rihanna yang kita mungkin ingat macam seorang gadis kampung ke gadis miskin gitulah. Macam mana dia boleh macam, faham maksud saya, carry lady, a strong woman character gitulah. Tapi belum strong lagi ni, dia belum ganas lagi ni. Dia macam sekarang ni dia boleh pegang, dia boleh dia boleh lantik orang kuat syarikat, boleh lantik CEO. So dia lantik Akif. Sebab kita tahulah kita ni, dia dengan Akif ni dah banyak momen bersama yang mungkin Faris tak perasan. Walaupun dia suami, dia rasakan dia suami kepada Rihanna lah. Tapi Faris kan dia isteri dua, so adalah time dia dengan si Izara tu. So dia tak perasan, dia tak nampak. Sebab seorang Faris ni memang seorang yang lembab. So dia tak nampak apa yang berlaku di keliling dia. Dia tak nampak mak dia seorang yang jahat lah. Dia tak nampak Rihanna ni apa. Dia ingat Rihanna ni macam tu je, gitu je. Itulah senang kita nak buat kesimpulan yang dalam sini Faris ialah seorang yang lembab. Sekian, jumpa lagi esok.